Nampak tu dia punya menitik tu. Kalau korang tengok, dah habis tu aku adjust. Dah tak ada dah nak boleh adjust. Dah habis. Ya, getah dalam ni dah habis. Nak tak nak kena tukar dengan yang baru. So kita angkat keluar. Aku gunakan pisau. Nampak? Getah ni aku dah beli yang baru di dekat Shopee. Claim benda ni tahan lebih lama daripada yang standard yang biasa ni. Harga pun dia mahal sikit. Bentuk pun ada sikit lain kan. Ni rata kan, lurus kan. Hanya ada bentuk sikit. Dia nak pasang dia, tukar je lah, masuk kat dalam. Pin dia. Pin ni korang kena masukkan dulu sebelum masukkan getah ni. Cara nak masuk getah ni dekat dalam ni, ada ring ni kan. Banding dengan bawah ni, tak ada ring. Yang ada cincin ni, ada cincin ni kau kena letak kat sebelah luar. Dah tolak sampai habis ni. Sebelum kita pasang, kita kena longgarkan balik skru ni. Bola pelampung ni menolak ke atas. Dia akan menolak pin ni ke dalam. Dia akan menolak getah ni, menutup injap dekat kunci air masuk tadi. Okay, air dah masuk. Untuk mula-mula ni, untuk kita adjust dia punya tahap ketinggian air supaya dia tidak overflow. Ni lubang overflow kan, air menitik tadi kan. Kita tambah air sampai ke bahagian penuh dia dah sampai sini. Masih menitik lagi, masih keluar lagi. Tu tandanya kita kena tolak, kena rapatkan dia ke sana lagi. Nampak? Tahap ni air dah berhenti. Air tak keluar. Bila dah berhenti macam ni, barulah kita adjust. Kita lock dia dengan menggunakan yang ni, nut yang kat bawah dia ni. Okey, dah siap. Sudah tidak menitik lagi. Okey, dah tak menitik lagi. Nampak gayanya? Benda ni memang berkesan.